Nampak. Kat mana? Sakit kat mana? Oh, ke pinggul sikit. Perlahan. Akak jangan ni sangat, jangan rushing. Jangan terlaju. Slow. Bangun slow. Akak jangan nampak sedih. Tak makan. Tak apa, cuba. Cakap mana dapat je. Okey. Tak boleh angkat? Sini je. Situ je. Okey, tak apa. Okey. Sebelah kiri cuba angkat. Setinggi yang boleh. Okey. Sebelah kiri boleh. Sebelah kanan tak boleh angkat. Sini je. Ya Allah Tuhan. Okey, tak boleh. Okey, tak apa. Boleh disambung tak? Okey. Akak cuba angkat kaki kanan tak? Setinggi yang boleh. Okey. Akak tu je boleh. Okey, ada bertambah sikit kan? Dan yang akak boleh tahan tak kalau kita buat sekali lagi? Betul ya? Boleh. Lepas. Alhamdulillah, okey. Akak angkat dia. Kalau tak rasa sakit belakang paha tu kan? Sekarang lagi tak? Dah boleh. Kalau kata sebelum ni 10 sakit je, sekarang berapa yang masih ada ke tak ada dah? Sebab dekat lipat tu, dia pegang sikit-sikit. Maksud saya, asalnya, sebelum tadi buat rawatan kan, memang saya beratkan sebelah sini kan. Tapi macam ni. Kadang-kadang saya makan miring. Lagi tak bagus lah. Sebab tak boleh duduk. Yalah sakit ya. Saya makan miring tadi, makan baring. Lepas tu, duduk pun sekejap je. Ni okey eh? Okey eh? Still tegang tapi boleh lah. Tegang tu berapa yang masih ada? Daripada 10 tu, okey 10. Let's say lah, sebelum buat tadi 10 skala sakit dia. Sekarang ni tinggal berapa yang masih ada? Kita nak tahu teruk ke tak teruk ke tinggal sikit. Tinggal 4. Maksudnya saya nak kata separuh je lah ya kan? Boleh eh? Tadi orang cakap tinggal 4, sekarang tinggal berapa? 2. Sebab dia kata dah rasa macam Allah Tuhan, tolong Rabbi. Tengok pinggang tu. Dan tulang belakang tu pinggang. Tak boleh bunyi. Boleh. Okey, turun. Okey, angkat kaki kiri kak. Okey, turun. Okey. Macam tadi tinggal 2, sekarang ada berapa lagi? Tak ada lah. Tadi kak, akak tengah ni kan saya risau akak pergi sangat. Tak ada kaki selalu saya buat. Cepat duduk kan. Macam ni lah. Dulu tak boleh tu sakit tu. Itu tak boleh, sekarang tak boleh kan eh? Sekarang tak sakit dulu buat macam ni? Tak ada. Okey, tak apa. InsyaAllah selesai kak eh. Terima kasih banyak kak. Doa jangan lupa kak. Terima kasih sangat. Okey, sama-sama. Kan?